Bab khurujul khataya ma'a ma'il wudu'i. Bab keluarnya kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa bersama dengan air wudu'. Bab keluarnya kesalahan-kesalahan bersama dengan air wudu'. Hadis 96 wa mi'ah riwayat Muslim, 44 wa mi'atain dalam ringkasan Sahih Muslim. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Telah bersabda itu katalah. Kita kadang kita bezakan bila Allah kata firman. Kalau Rasul kata sabda. Kalau orang kata kata. Ali berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Ni Allah alam mungkin zaman dulu cara orang Melayu kita. Certain part is actually dia bukan bahasa Melayu asal, bahkan dia bahasa Sanskrit. Words yang digunakan firman dan firman ataupun sabda, dia bukan bahasa biasa, bukan bahasa istana-istana dan sebagainya. Okey. Jadi dia kata qala, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, idza tawadda al-abdul muslimu awil mu'minu, apabila berwuduk seseorang hamba yang muslim atau yang beriman, faghasala wajhahu, lalu dia basuh wajahnya, kharaja min wajhihi, keluarlah daripada wajahnya, kullu khati'atin, setiap kesalahan, nazara ilaiha bi'ainaihi, yang dia pandang kepada kesalahan tersebut dengan dua matanya, ma'al ma'i, bersama-sama dengan air tersebut, au ma'akhir qatratil ma', atau dengan titisan terakhir air. Maksudnya kalau air itu menitis, bersama air yang terakhir itu turunlah kesalahan dia. Dosa itu dibuang dengan pembasuhan berkenaan. Tak payah suruh orang yang mandikan. Kita buat sendiri pun dah dosa kita gugur. Ya. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin. Apabila dia basuh dua tangannya, itu sampai ke siku, keluarlah daripada dua tangannya setiap kesalahan. Kana batashat yadahu, yang digenggam. Yang digenggam. Okay, batasha, genggam. Oleh yadahu, dua tangannya. Yadahu, dua tangannya. Ma'al ma'i, bersama air. Au ma'akhir qataril ma', ataupun bersama titisan terakhir, titisan terakhir air. Air akhir, titisan air. Titisan terakhir air. Kita balik yang tu. Dalam bahasa Arab, kita letakkan susunan itu macam janggal sikit kan. Macam buku-buku ini. Kita akan buku-buku berkenaan kan, buku-buku ini. Ini kita belakang. Kita akan tulis ini buku. Hadal kitabu. Kita kata al-kitabu hada. Dicari sebutan orang Arab. Jadi kita akan keluar, dia kata dengan air ataupun bersama akhir titisan air, titisan air terakhir. Fa idza ghassala rijlaihi, bila dia basuh dua kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluarlah setiap kesalahan, masyatha rijlahu, dijalankan ia oleh dua kakinya, ma'al ma'i, bersama-sama air, au ma'akhir qatril ma'i, atau bersama titisan air yang terakhir. Maksudnya semua tu dosa tu akan gugur. Hatta yakhruja naqiyan minad dunub, sampai dia keluar suci atau bersih daripada dosa-dosa. Ada orang kata nak mandi taubat lah ini kan, sebagainya, tak ada. Sebab memang ibadat yang kita buat tadi akan membersihkan dosa-dosa kita. Ini antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam. Cara pembersihan dosanya adalah pada ibadat yang dibuat. Hatta nanti kalau kita baca bab solat, bab puasa, bab haji, bab zakat, semuanya berkait dengan tajuk penghapusan dosa. Macam puasa Ramadan hari itu kan, kita puasa, kan datang hadis Nabi kata man shoma Ramadana, barang siapa puasa Ramadan imanan, kerana beriman, wahtisaban, mengharap ganjaran Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, diampuskan apa telah lalu daripada dosa-dosanya. Ya. Ataupun barang siapa yang qiyam Ramadan, pun macam itu juga.
Dia hapus apa lalu dosa-dosanya. Bersama qiyam malam qadar pun diberikan hukum yang sama. Dan solat 5 waktu kita kan dibayangkan seperti sebatang sungai yang kita mandi 5 kali setiap hari, yang kita kata Nabi kata akan dia mana akan bersih, dia mandi 5 kali setiap hari, yang mana ia akan menghilangkan semua daki. Dan Nabi kata adakah mungkin ada lagi pada badan mereka daran, daki kalau dia mandi 5 kali. Padahal Nabi kata tidak. Nabi kata macam itulah solat 5 waktu membersihkan seseorang. So ini satu bentuk nikmat Allah Ta'ala berikan. Dalam ibadat yang kita buat, Allah perintahkan kita, tetapi dalam ibadat tersebut pembersihan bagi dosa-dosa kita. Tak ada pembersihan lain, ibadat lain. Tak, ibadat itulah pembersihan. Maka ibadat itu adalah pendekat kita kepada Allah. Maka ibadat itu adalah mendatangkan kepada ketakwa. So basically benda yang sangat komprehensif. Mana ibadat tu mencukupi banyak sudut. Dia bukan hanya setakat act of worship, sembah, tak. Dalam penyembahan tadi akan berlaku pada kita pembersihan dosa, penambahan ketakwaan. Ini kena faham betul. Okay? Sampai seorang tu akan keluar bersih daripada dosa-dosa. Okay? Dan dari sini juga kena faham, dalam mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i kata bila kita berwuduk, dimakruhkan kita mengelap air yang kita wuduk, sebab dia kata tengah buang dosa, engkau lap, rugilah, dia kata. Tapi ini logik akal sahaja. Bahkan Nabi SAW pernah saja lepas mandi, Nabi dihulurkan tuala oleh isterinya. Kadang-kadang Nabi akan gunakan tuala lap, kadang-kadang Nabi akan buat macam tu je. Mana Nabi rinjis-rinjiskan air dari badan dia. Kalau benda tu adalah kesan ibadat yang mesti dikekalkan, Nabi takkan halau atau kan buang. Sepatutnya, tapi Nabi buang walaupun dengan cara tersebut. Cuma macam saya tengok, ingat kalau kawan kita duduk di Mesir, di tempat yang kering, panas kering, dia orang tak galakkan kita keluar dalam keadaan basah. Dia boleh menyebabkan kulit kita pecah. So dia mesti lap dulu, lepas wuduk. Ada kawan-kawan saya balik Mesir, dia belajar Mesir, dia kuat lap. Lepas wuduk dia akan lap, dia automatik. Walaupun ikut mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'i memakruhkan perbuatan mengelap air tersebut. Sebab disebut akan gugur dosa bersama titisan yang terakhir. Atau bersama air atau titisan terakhir daripada wuduk. So dia kata makin kekal lama, makin banyak dosa jatuh. Itu logik akal sahaja. Bukan termasuk daripada dalil yang Nabi SAW sebutkan. Okay, baik. 79 wa mi'ah, riwayat Muslim. 45 245 an Uthman bin Affan, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa yang berwuduk, fa ahsanal wudu'a, lalu dia mengelokkan wuduk, barang siapa yang berwuduk dan dia elokkan wuduk berkenaan, make it perfect. Dan bukan buat saja, bukan asal buat, tetapi dia perfect, disempurnakan. Kharajat khatayahu min jasadihi, keluarlah kesalahan-kesalahannya dari jasadnya, dari badannya. Hatta takhruja min tahti azfarihi, sehingga kan ia akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Dia bercelah kuku ni pun akan jatuh dosa-dosa kita gugur. Tapi ulang balik, ini tidak dia tak menghalang pula air bekas wuduk kita untuk dikatakan sebagai suci. Sebab Nabi SAW dahulu pernah ada sahabat yang sakit, baginda akan sapukan bekas wuduk baginda di tangan tu kepada badan sahabat yang sakit. So kalau benda tu kotor dan najis, takkan Nabi buat benda berkenaan. Takkan Nabi buat letak kotoran pada sahabat. Tidak mesti maksudnya benda tu adalah suci. Mana air yang telah kena badan kita, jatuh daripada ibadat kita, dia adalah suci. Jangan pula kata-kata keluar dosa, baca hadis ni, besok dosa kan. Bila air terpercik je, apa kau ni, dosa tu. Air wuduk tu dosa kan. The dosa is inside the water. Tak penuh panggil jenuh kita. Ini realiti, bukan ajaran yang difahami. Kadang-kadang, macam mana boleh jadi macam ni? Jadi kesalahan faham ni, bila seseorang tu, dia besarkan dalil tadi daripada skop dia. Mana hadis itu sebut 3 inci. Dia bantai, besarkan sampai sedepa.
Meaning hadis tu stop situ. Macam orang pergi kubur lah. Nabi kata tidak ada seorang yang pergi kubur orang yang dia kenal dekat dunia dahulu, dia bagi salam, dan Allah Ta'ala kembalikan roh orang sebut untuk jawab salam dia. Hadis Nabi sebut jawab salam je. So, orang kata kalau salam jawab, sembang pun aci. Itu dalil tu begini, expand. Macam ni juga. Kan? Dalil tu sebut itu je, jangan nak expand. Kita gembangkan, tu masalah dia. Dalil tu sebut part ni, tapi kalau macam ni maksudnya tu kita cakap sendiri. Unless ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan, baru kita kata betul. Jika tidak, ia adalah salah. Tak boleh kita faham sedemikian. Okay? Macam tu lah. Tak ada terkubur ke. Tak, reality di sini. Bukan. Dia kadang-kadang kita jumpa kumpulan ni, dia kata adalah Ibnu Umar pernah suruh orang baca penutup surah Al-Baqarah kalau nak tanam dia. Dia minta itu je. Yang awak baca satu Quran buat apa? Dia minta ayat ni je. 3 surah ni ke, 3 ayat ni ke. Datang kawan ni, dia bantai. Kalau 3 ayat boleh, satu Quran lagi patut. You know, that's the thing happening right now. Whenever kita nampak satu bid'ah dibuat, punca dia adalah benda seinci, letak sedepa. Masuk. Sumbat. Itu reality yang kita kata gagal. Sebab kita kata macam tadilah hadis tentang bagi salam pada orang mati tadi kan. Salam je lah. Stop situ. Janganlah tambah. Kalau salam boleh, maksudnya salam boleh lah. Maksudnya tak ada maksudnya. Salam boleh. Dah habis. Stop situ. Full stop. Sebab kalau awak nak tambah lagi maksud, awak kena ada dalil baru. Tak ada dalil, maka jangan cakap. Itu beza dia. Sebab tu bila Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fawarat, barang siapa mengadakan pada urusan kami ini apa bukan daripadanya, ia tertolak. It's worthless untuk dibuat. Okay? Baik. Je dah? Dia. Dia tak berhenti kat mana Nabi berhenti. Betul? Sebab tu berhenti di mana Nabi berhenti, itulah cara sunnah. Okay? Baik. Dia kata samaniyata wa tis'ina wa mi'ah 198 riwayat Muslim, wahid wa khamsin wa mi'atain 251, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataya. Nak tak? Ala, nak tak? Adakah tidak kamu mahu? Adullukum, aku tunjukkan kalian, ala ma yamhullahu bihi khataya, ke atas apa yang Allah padamkan dengannya kesalahan-kesalahan. Benda yang Allah padamkan dosa kesalahan daripada kita. Nak tak? Nabi kata. Wa yarfa'u bihi darajati, dan dia angkat dengannya darjat. Kau buat benda ni, dosa hilang, darjat naik. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, bahkan ia nak, wahai Rasulullah. Qala, Nabi pun sebut. Ini everything yang disebut ni satu persatu, part per part. Pertama, isbaghul wudu'i alal makarihi, perataan air wuduk ketika apa? Waktu-waktu yang tak disukai. A, lampau sejuk. B, lampau panas. Memang kata contoh macam negara-negara apa? Setengah tempat kawan-kawan kita yang duduk tempat dia ada salji, dia mungkin cerita lain lah. Kami di Yaman tu tak ada salji. Tapi Yaman, Sana'a, yang kami tinggal tu 6,000 kaki aras laut. So memang sejuk. Paling tinggi suhu 27. Tak ada pakai aircon pun. Itu kena pakai aircon lah. Saya orang sana. Duduk sana lama. Dia kalau kita duduk luar negara, tempat-tempat yang kering, sejuk kering kan, kita nak biasa balik dengan cuaca Malaysia at least 3 bulan. 3 bulan kot. Rasa sengsara nak adapt dengan cuaca Malaysia. 3 bulan. Lepas 3 bulan, kita normal balik. Cenjiran saya, anak dia lahir kat New Zealand. Diorang bukan jenis suka buka aircon. Tapi pasal anak ni kesian. Merah habis pipi. Balik-balik tu kan tak boleh pakai baju. Pakai pampers je. Jalan keluar masuk rumah. Lepas 3 bulan dia ambil masa. Jadi pertama sekali meratakan air ketika wuduk. Memang ketika musim sejuk tu kan, air pipe tu keluar, tak beku. Tapi biru tangan ni. Tangan ni biru. Kita kena air tu, blue. Tangan kita.
punyalah sejuk kan. Ratakan air ketika tu. Ambil kan kumur-kumur masuk hidung, lepas tu ambil ratakan kat muka, ratakan kat tangan. Itu pertama Nabi kata yang menghapuskan dosa. Meratakan air wuduk kepada ketika waktu-waktu yang kita tak suka. Sejuk sangat ke, panas sangat ke, sama. Kemudian kedua, wa kasratul khuta ilal masjidi, banyak langkah ke masjid. Mana kerap berulang-ulang ke masjid-masjid, jalan kaki pergi, jalan kaki balik. Ataupun ya, makin jauh tempat tersebut makin bagus, ya. Atau makin tinggi pahala dia. Kan? Dalam awal surah Yasin ada berkaitan dengan tajuk ni. Bila Bani Najjar, kan bila masjid Nabi siap, banyak para sahabat ni suka kalau boleh nak duduk sebelah masjid Nabi. Kan duduk sebelah masjid. Lepas tu Nabi kata jangan kan. Jangan kalian buat begitu. Pasal diorang pertama sekali lah, kalau semua orang duduk keliling masjid, penuhlah kawasan. Habis tempat, tak ada tempat lain nak ni. Sekejap. Okey, surah Yasin ayat yang ke-12. Kalau kata inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta. Maksudnya kamilah yang menghidupkan golongan yang telah mati. Golongan yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan apa mereka telah buat dan jejak-jejak mereka. So Nabi kata pada mereka, kekalkan tempat kamu tinggal, jangan pindah dekat dengan masjid. Allah Ta'ala akan tulis setiap langkah yang kita langkah tadi ke masjid tu akan dikira. Dapat duduk di belah masjid seronok, tapi kalau duduk jauh, rajin datang, langkah kita datang tadi dikira akan makin menjatuhkan dosa, meninggikan darjat. Okay. Ketiga, wantiza, yep. Ya, betul. Memang pasal kita kata zaman Nabi pun ada kuda. Ada kenderaan, kuda, unta. So, jadi bila orang tu berjalan kaki itu lebih besar. Kat sini pasal step. Step tadi. Dan dia kalau kita relate balik, tak ada dekat situ tekanan untuk cepat. Sebab orang tersebut, Nabi larang untuk bergegas ke masjid. So, maksudnya kan dia kata orang tersebut jalan perlahan, actually the best. Even dalam kesihatan pun, it's not good for you to run. It's better for you to walk. Jalan lebih baik daripada berlari. Dah tua-tua, muda lu, cartilage dekat antara lutut tu elok lagi. Tak apalah lari. Gel lagi. Lepas tu bila dah tua tak ada, awak lari. Tak cakap lah, 2 minggu lari, cartilage punya tu habis hilang, hancur, mula arthritis. Terus jalan kaki sudah cukup. Terus pening kepala. Okey. So dia maksud dia langkah tu memang langkah lah. Step. Okey. Wantizarus salati ba'da salati, dan menanti solat selepas solat. Lepas kita solat, tunggu solat berikutnya. Atau kita macam lepas solat zuhur, tunggu solat asar. Lepas solat asar, tunggu solat maghrib. Itu dikatakan sebagai perkara-perkara yang membanyakkan untuk kita dihapuskan dosa, diangkat darjat. Bahkan kalau ikutkan yang tu, nanti ada hadis berkenaan dengan bila kita lepas solat, tunggu solat berikutnya, malaikat sentiasa doakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Sentiasa. Selagi kita keluar daripada masjid ataupun tidak hadas. Kita hadas je atau keluar dari masjid, maka berhentilah malaikat mendoakan kita. Dalam masjid kita kekal, masih ada wuduk, tunggu, maka malaikat akan doa Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Bayangkan.
Ini satu benda yang panggil apa menarik. Patut kita nampak bila kita duduk dalam masjid tunggu. Saya ingat dulu pernah sekali Syekh Hasan Haidar Al-Waili. Syekh Hasan Al-Waili yang waktu datang ke Malaysia, dia buat daurah hadis. Lepas tu dekat surau IJN, saya tarik dia, saya kata jom Syekh masuk dalam bilik imam, ada aircon. Dia kata, bukan kat sini lagi baik malaikat doakan kita. Kat sini duduk ni, dalam masjid ni, malaikat doakan kita. Kan ni bagi baik. Tunggu, dia kata. Tak nak keluar. Ini betul amal dengan hadis. Kan? Belajar hadis, amal hadis. Ini belajar hadis, tak amal hadis, gila nama dia. Ini ulama hadis tengok. Dia belajar hadis tu, dia amal. Tak ada pun dia kata macam nak keluar cepat, tak ada. Dia tak nampak dia apa dunia dia tak macam tu, tak macam kita bayangkan. Sentiasa dia jaga skop hadis tadi mana perbuatan dia, ada amal daripada hadis, dia akan jaga. Ini realiti yang benar. Baik. Fadzalikumur ribat, maka itulah perkara yang patut diikat diri padanya. Ar-ribat, gelaran yang diberikan zaman sekarang ni pun actually ada setengah tempat. Kalau tuan-tuan pergi dekat belah Hadramaut, dipanggil tempat-tempat untuk belajar, dia panggil ribat. Ribat ini, ribat itu. Maksud dia orang tu ikat diri, tak tinggalkan tempat berkenaan untuk belajar. Pasal perkataan ribat tu daripada rabata. Rabata maksud dia ikat. Rabata maksud dia ikat. To tie something to something dipanggil ribat. So murabitin juga digelar kepada golongan yang menjaga sempadan. Al-murabitun, golongan penjaga sempadan. Bila kita dengan musuh-musuh nak datang tapi sini sepadan kan. Yang jaga sepadan tu murabitun. Tunggu situ, duduk diam, menanti untuk menjaga sempadan. Ini realiti kalau kita perhatikan istilah dipakai. Tapi ribat ni maksudnya bila Nabi kata fadzalikumur ribat. Dan satu riwayat Nabi ulang 3-4 kali. Itulah benda yang patut kamu ikat diri. Itulah benda paling patut kamu ikat diri. Mana tempat kamu nak ikat diri for anything, those are the thing that you should tie yourself. Ikat diri untuk berterusan buat. Wuduk ketika air tengah sejuk sangat atau panas sangat, kan, ratakan air tersebut. Atau banyakkan langkah ke masjid dan tunggu solat ke solat yang berikutnya. Oh tak, boleh kita panaskan boleh. Memanaskan air tak salah. Lepas tu kita timbul tajuk memanaskan air menggunakan matahari jadi makruh. Sebab dia kata kalau panaskan pakai matahari, bekas besi boleh kena sopak. Itu air musyammas tu. Tapi benda tu tak betul. Syafi'i pun kata aku makruhkan pun dari sudut perubatan. Bukan maksud makruh dari hukum. Hukum fiqh. Aku tak suka digunakan air tadi pasal takut nanti kena penyakit kulit. Tapi realitinya sebenarnya benda tu tak sedemikian. Kita pergi kat Sudan kan. Orang Sudan, tangki-tangki air kat atas kepala atas rumah tu daripada besi. Kita wuduk, Allahumma. Tengah hari tu macam apa ada air water heater tu tak? Dibuka air tu, kita gitu air kita tarik tangan. Maksud dia air tu panas lah, tapi tak ada pun orang Sudan kena sopak. Orang Sudan always use water like that. Air macam tu pasal dia orang punya semalam kot. Ke pagi tadi Filipin mencecah 47 suhu bau ni. Semalam 47. Di Sudan 47 tu biasa. Tahun 98 saya pergi tu 50. Tahun 98 saya duduk sana 50. Memang panas. Serius panas. Bukan main-main panas. Tapi realiti dia kita kata bila kita perhatikan balik, Allah tak jadikan orang sana dia sabar dengan nak panas. Tak ada masalah kan. Kita ni tak tahan kan. Duduk Sudan panas, duduk di Yaman kita ingatkan panas, tapi sejuk. Happy lah. Tak tahu. Tidur selimut Korea 3 inci. Tidur malam kalau kat Yaman, selimut Korea musim sejuk tu, selimut Korea yang angkat, selimut tu tebal 3 inci. 3 inch tebal. Kat Malaysia tak jumpa lah selimut tu, selimut Korea. Lembut dan tidur seronok sangat. Tapi realiti dia benda tu beza lah. Tapi duduk Sudan memang panas.
Oh tak. Actually tunggu solat per solat berikutnya. Normally yang berlaku kalau kita lihat. Yang berlaku adalah contoh lepas Zuhur sampai Asar. Lepas tu lepas Maghrib sampai Isyak. Benda ni kalau kita lihat orang-orang tua di Yaman kan. Diorang ada macam tu. Kita tunggu pagi pas subuh kan. Dia akan baca Quran sampai macam pukul 7. Lepas tu dia balik rumah. Lepas tu nanti pukul 10 kan dia datang pula. Tunggu solat Zuhur. Dia pukul 10 tu sampai. Kadang-kadang benda ni bukan amalan perlu pada orang muda yang tengah bekerja. Pada orang tua yang dah pencen. Awak dah tak ada benda nak buat. Duit EPF banyak lagi. Okay. Kemudian awak tak nak buat. Pergilah duduk masjid. Yang ini masalah kerja. Tadi orang muda je lah mungkin. Dia punya apa? Panggil cita-cita. Kumpul harta tu masih kuat. Tak suruh keluar, dia keluar. Adapun bila dah tak ada benda awak nak cari dah, then duduklah masjid. Yang kini benda ni budaya ni tak ada. Kalau di tanah Arab, budaya ni ada. Orang tua-tua duduk masjid. Rajin. Awak tengok pagi dia ada, petang pun dia ada. Pagi Isyak pun dia ada lagi. Maksudnya dia punya timing dia, yang saya sebutlah. Lepas subuh dia duduk baca Quran sampai dalam pukul 7. Itu keluar sarapan pagi. Pukul 10 kan dia masuk balik, duduk sampai Zuhur. Lepas tu dia pergi keluar makan tengah hari. Lepas tu dia duduk Asar sampai. Kadang separuh tu Asar duduk sekejap. Lepas tu Asar sampai Isyak. Asar sampai Isyak. Dia tak pernah jadi. Pasal kita kata realiti dia untuk digunakan. Hadis ini untuk bermalasan daripada bekerja tak ada. Tak pernah jadi. Tak pernah siapa pun di kalangan orang-orang tanah Arab pun pakai ini sebagai alasan untuk tak bekerja. Tak ada. Itu realiti. Tapi kita kata benda ni kalau kita nak pakai ikut keadaan kita. Kalau kita lapang. Macam Jumaat. Okay, KL okeylah kita faham. Tak ada Jumaat. Jumaat kena kerja. Pagi. Bila sampai waktu timing dekat-dekat nak Jumaat tu kita pergi. Tapi orang-orang yang contoh macam negeri yang ada cuti. Cuti Jumaat. Oh gimana? Pagi tu itu gitu. Kejap nak azan baru datang masjid. Kedah, Johor, Kelantan, Terengganu. Dia negeri-negeri yang dia Jumaat dia cuti. Pergilah masjid, tunggu. Kenapa tak pergi? Dapat buat kot. Apa? Pahala seperti mengorbankan seekor unta. Masalahnya tak ada siapa buat. Tapi kadang-kadang dekat Mekah, Masjidil Haram, saya perhatikan orang ramai terpaksa buat. Terpaksa buat sebab pukul 10 datang masjid tak boleh masuk. Pack. Pasal orang akan datang tu daripada pukul 9 pagi tu dah penuh dalam masjid. Awak datang pukul 10 tu tak ada tak ada ruang nak masuk. Bayang kat luar. Bawah tahi matahari. Kalau rajin datang awal, memang kena datang awal. Okey? Jangan buka pintu sayang. Tutup pintu. Aircon keluar. Okey. Faham? Jadi maksud dia kalau ikutkan memang tak pernah timbul, ia jadi sebagai sebab untuk bermalasan. Okey, baik. Fadzalikum ikulah benda yang patut kita ikat diri bagi beramal. Okey.